Mawarsoft Muadzin ialah perisian takwim solat digital untuk kegunaan masjid, surau, pejabat atau rumah. Perisian ini akan memaparkan waktu solat bersama maklumat-maklumat yang lain dalam bentuk multimedia dengan grafik yang menarik. Terdapat pilihan 4 skrin utama untuk digunakan, iaitu jam analog, jam digital, jam digital susunan atas dan jam digital susunan bawah. Pelbagai maklumat boleh dipaparkan dalam bentuk multimedia melalui skrin-skrin selah yang disediakan, iaitu skrin poster adalah untuk memaparkan maklumat dalam bentuk grafik bitmap. Skrin pengumuman digunakan untuk menghebahkan sebarang pengumuman ringkas di dalam tempoh masa tertentu. Skrin jam dunia akan memaparkan waktu semasa bandar-bandar utama seluruh dunia. Skrin program akan memaparkan program-program yang sedang aktif satu persatu. Skrin program minggu ini akan memaparkan program-program yang akan dijalankan dalam masa seminggu, manakala skrin program bulanan pula akan memaparkan kalender program penuh untuk sebulan. Skrin kira detik akan memaparkan kira detik untuk peristiwa-peristiwa penting di dalam tahun semasa. Semua skrin selah ini boleh diaktifkan atau dilumpuhkan mengikut keperluan. Semua maklumat yang akan dipaparkan boleh dikemaskini secara terus melalui Content Manager yang disediakan melalui Mawarsoft Muadzin atau secara remote melalui Mawarsoft Muadzin Control Panel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mawarsoft Muadzin, panggilan menuju kejayaan.